Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Nama saya Muhammad Denis Syahmi bin Omir dan berumur 17 tahun. Saya merupakan pelajar dari SMK Bandar Banting yang berada di Banting, Selangor. Kod sekolah ialah BA1073. Saya banyak meluangkan masa saya dengan membaca novel-novel yang kaya dengan sejarah. Hari ini, saya ingin berkongsi cerita dengan novel yang saya pernah baca, iaitu novel yang berjudul Bukit Kepong. Novel Bukit Kepong yang diambil dari kisah benar berkisahkan tragedi Bukit Kepong yang diserang oleh pengganas komunis pada 23 Februari 1950. Hasil karya dari Ismail Johari ini kaya dengan nilai murni dan pengajaran yang boleh dijadikan sebagai iktibar untuk kehidupan seharian. Novel ini mempunyai 349 halaman bercetak dan mempunyai 11 bab. Jom kita mendalami cerita novel ini. Peristiwa Balai Bukit Kepong ialah kejadian serangan komunis yang berlaku semasa keadaan darurat di Persekutuan Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Dalam kejadian tersebut, Balai Polis Bukit Kepong diserang oleh segerombolan 180 orang komunis bermula sekitar jam 5 pagi pada 23 Februari 1950. Dalam kejadian tersebut, sekitar 25 orang anggota polis berjuang berhabis-habisan sehingga seorang demi seorang gugur. 2 orang isteri anggota polis marin turut mengangkat senjata apabila mendapati suami mereka terkorban dan terus bertempur bersama-sama anggota-anggota lain sehingga kehabisan peluru. Dalam kejadian ini, 17 orang anggota polis dan hampir 40 orang komunis telah terkorban. Tragedi yang meragut hampir keseluruhan pasukan keselamatan negara itu menjadi pengajaran terbesar dalam berjuang bagi mencapai kemerdekaan. Terdapat banyak nilai murni di dalam novel yang diterbitkan pada tahun 1999 ini. Antaranya ialah bertanggungjawab. Othman, iaitu watak utama novel ini, merupakan suami yang bertanggungjawab kerana mengambil berat akan isterinya yang tidak pulang-pulang akibat bas yang dinaiki oleh isterinya setelah diserang oleh pihak pengganas semasa pulang dari Muar. Justru, novel ini juga ada juga nilai murni seperti semangat kerjasama, iaitu orang-orang kampung dan pihak polis bekerjasama mengadakan kawalan untuk menjaga kampung daripada ancaman komunis. Pada pendapat saya tentang buku ini banyak memberi impak yang besar kepada diri saya sendiri. Oleh hal yang demikian kerana buku ini telah menggambarkan betapa susahnya bagi polis untuk mempertahankan tanah air, dan ini dapat menginspirasikan saya untuk menjadi lebih semangat, patriotik dan sayang akan tanah air. Novel ini juga mempunyai glosari di akhir muka surat. Ini membuatkan pembaca seperti saya dapat mengetahui maksud-maksud perkataan yang digunakan dalam buku dan dapat menambah kosakata yang sedia ada. Kesimpulannya, novel seperti Bukit Kepong ini dapat memberikan pengajaran yang boleh dijadikan sebagai iktibar, terutamanya kepada generasi hadapan untuk meningkat rasa cinta kepada tanah air dan mempertahankan kedaulatan negara. Sekian, terima kasih.